Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan Ustaz. Ya. Soalan saya, apakah cara terbaik agar kita terhindar dari ilmu hitam? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Apakah cara terbaik? Apakah kita kena mandi guna sabun ke, guna shampoo ke, supaya tidak terkena ilmu hitam? Apa cara? Silakan Ustaz. Okey. Apa pun tuan-tuan, kita kena ingat bahawa ilmu hitam ni menyerang kita dengan begitu cepat sekali. Tak kira orang ni pangkat apa sekalipun, kalau kena sihir dia akan rebah menyembah bumi tanpa kita nampak. Yang ni yang kita takut. Jadi tuan-tuan sekalian, pepatah Arab ada menyatakan kepada kita, al-wiqayatun khairum minal ilaj. Sesungguhnya mencegah itu lebih baik daripada merawat. So pencegahan untuk kita mengelakkan diri kita daripada ilmu hitam ini, yang pertama sekali, kita kena jadi orang mukmin yang sejati. Maksud saya, sembahyang 5 waktu jangan tinggal. Kita orang mukmin, sembahyang 5 waktu kita kena jaga. Sebab dalam sembahyang itu kita sentiasa jampi. Sebab Ustaz Fauzi, Al-Fatihah itu sendiri adalah jampi. Nama bagi Al-Fatihah itu ruqyah. Ruqyah itu kita jampi dalam sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengelakkan diri kita, Nabi bersabda di dalam hadisnya, kullu syai'in zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim faqad aqta. Kita sebagai orang mukmin yang sejati, apa saja kelakuan yang kita nak lakukan, kita kena sebut bismillah. Itu orang yang paling malas lah. Kalau nak sambung lagi, bismillahirrahmanirrahim, lagi bagus. Nescaya syaitan tidak akan campur tangan dalam setiap kali pekerjaannya, baik makan, minum dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena ingat tuan-tuan bahawa wuduk adalah merupakan kesan yang begitu besar di dalam diri seseorang Muslim. Mengikut kajian saya, orang yang sentiasa tubuhnya dibasahi oleh wuduk, ambil air sembahyang, setiap kali batal air sembahyang, dia ni bentengnya kemas. Dia ni bentengnya dijaga oleh malaikat dengan begitu rapi sekali. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk mengelakkan sihir juga tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling mujarab kalau kena sihir, santau, saka dan sebagainya, sebagaimana yang saya beritahu sebelum ni, iaitulah zikir semasa Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang mana Nabi Yunus baca zikir ni, ikan boleh muntah di tepi laut. Apatah lagi sihir yang ada dalam tubuh kita, kata ulama, dengan membaca zikir ini, sihir tersebut boleh muntah keluar. Dan seterusnya, satu hadis daripada Rawahu Tirmizi menyatakan kepada kita satu ayat yang perlu kita amalkan sentiasa, iaitulah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Yang mana tidak ada sesuatu yang boleh memberi mudarat kepadaku, sesuatu di bumi dan di langit, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, yang keenam, cara untuk kita membentengi sihir ini juga, kita bacalah sentiasa 3 qul. Ustaz, saya dah baca tak jadi pun. Apa yang kamu baca? Qul qul qul. 3 qul lah Ustaz. Ada juga orang jenis luruh benda ni. Kena ingat. So baca qul huwallah, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu resipi yang terbaik. Dan yang ketujuh, kita baca satu ungkapan yang dikatakan wiqayah Jibril. Semasa Nabi Rasulullah SAW disihir di Telaga Zu'arwan, yang disihir oleh Lubaid, Jibril datang merawat Rasulullah dengan ungkapan ini. Duduk kat kepala Rasulullah, kata ulama, Jibril ajar satu kalimah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. InsyaAllah tuan-tuan, dengan mengamalkan 7 tips amalan ini, sebab itulah saya suruh sediakan pen dan kertas. Mudah-mudahan dengan amalan ini, kita akan jauh daripada jin dan iblis, dan kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sentiasa mendapat keberkatan dan keredaan Allah. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, itulah resipi-resipinya, bukan sekadar resipi masakan saja kita cantik dah.
Resepi ni pun kena catat juga, maklumlah kita hidup dalam dunia penuh dengan cabaran ini. Barangkali tak tahu esok lusa, entah kita di mangsanya, na'uzubillah min zalik. Apapun, kita berhak seketika kita jumpa lagi selepas ini dalam Al-Kuliah.